Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambung kat mana? Ya? Kat mana sambung? Saya baca. Dan firman. Bukan lagi wajib atas mereka itu baru percaya akan sirat. Dan kitab ni muka lain. Cuba baca. Demikian. Dan demikian lagi. Wajib mizan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan mizan, yakni neraca di dalam akhirat. Ditimbang di dalamnya neraca itu segala amal manusia. Dan demikian lagi, maknanya dan seperti itu jugalah wajib akan sebagai wajib syarak atas mereka itu, yakni sekalian orang Islam percaya, yakni beriman akan mizan. Wajib kita percaya tentang adanya timbangan amal di hari akhirat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nadha'ul mawazin al-qist li yaumil qiyamah, dan kami letakkan akan neraca timbangan yang sangat adil li yaumil qiyamah, bagi perhitungan di hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun, maka tiadalah dizalim akan seseorang pun. Yakni wajib kita beriman bahawasanya di hari mahsyar nanti ada hari adanya petimbang. Timbang ni timbang amal. Sebagaimana yang kita dengar semualah bahawasanya orang yang berat amal kebajikan maka bahagialah. Orang yang ringan amal kebajikan celaka. Ringan kebajikan ni banyak dosa. Kan yang tulis kita kalau buat kebajikan belah kandang tulis 1 markah. Wah umpama buat jahat pula kiri pula 1 sama seri. Nah, kita ada penalti. Buat pula kebajikan 2 3 1. Buat jahat pula 10. Sebelah 3. Tengok kat mana tiup isi. Nah, macam main bola. Pergi tiup isi 10-3. 10 menang. Lagi dak tiup isi dan yang bak. Tiup isi matinya. Faham? Israil alaihissalam lepui. Abi tepura. Mayat pun kata dak li anjak sikit. Faham? Dak layang kemu saka orang lain pula nak hidup. Faham? Sekali seorang je. Dia tak ada perlawanan ulangan macam bola. Faham? Kena 3-0. Tak ada piala pusingan. Omong kita. Siapa yang berat timbangan, mana berat timbangan belah baik, maka selamat. Ringan timbangan, berat timbangan belah dosa, tak selamat. Nak sama berat payah. Ada orang kata kita ambil sama banyak dunia akhirat. Hodoh, minyak gula ke apa? Gula boleh tokai kapal buat sekelo-sekelo dah. Buat sekelo boleh gula. Nama amalan kita nak buat ke mana? Mesti dia berat sebelah. Sama ada berat belah dosa atau berat belah pahala.
Man ahabbad dunya adarra bi akhiratihi wa man ahabbal akhirah adarra bi dunya fa asiru ma yabqa ala ma yafna au kama qala. Siapa hak kejar dunia maka tertinggal akhirat. Siapa kejar akhirat tertinggal dunia. Dia nak sama berat tak boleh. Maka ambillah yang kekal, iaitu akhirat, di atas yang binasa, iaitu dunia. Kata setengah ulama, ditimbang amal. Amalan yang kita buat ni, macam kita semayang, kita puasa, kita haji, kita dakwah, kita berjuang, berjihad, Allah rupakan amal itu berjisim pada hari kiamat. Kemudian diletakkan di atas timbangan neraca sebelah kanan. Hak baik pula, hak jahat pula, curi gitu gini, bubuh hak belah kiri. Tengok kalau besar semut, nampak juga. Kecil lagi, besar bulu rama semut ni. Cikgu Haji tengok bulu rama semut. Ada. Boleh ambil gambar. Nampak? Kita tengok semut tu ada benda lalat kaki dia. Kalau kita ambil gambar dekat, nampak bulu keting lalat. Kita cabut sorak bulu keting lalat. Kita pergi pasar esok Kedamah. Tokai kata, nak apa cikgu? Nak timbang bulu keting lalat. Tak naiklah mata, rengang doa. Tapi kalau buat kebajikan, nampak? Ada nampak bergerak timbangan di hari kiamat. Itulah mizan akhirat. Yang kepunyaan Allah tak ada pelawak. Dacing dunia ni banyak lebong. Pesen pulah metal, ada dia pulah metal. Belum timbang tu 15 gram dah. Tak ada benda. Faham? Bila timbang sampai kat skala, dia buang balik barang. Maknanya barang tak apa skala. Ada kat jenis lebong itu. Faham? Makan haram, tak sengaja, lain cerita. Hak jenis sengaja. Makan haram. Kalau pergi ke Mekah, duit nimbang lebong itu balik haji walenggek. Faham? Hubur 3 lain tak ada air molek. Haji 3 lain. Perkidal. Dah duit haram, tuan terima tak? Tu dacing dunia. Hak pesen sapah penuh lah dacing ni. Faham? Sapah banyak dacing dengan takar, dengan batu, dengan apa dah orang. Timbang benda tu ambil barang kita nak. Dia ubuh satu. Ada dah situ batu tidak orang. Faham? Banyak pesen lah. Hak pesen jual ayam, ambil ayam dengan pala-pala, dengan kaki-kaki, buatan nimbang 2 kilo. 16 ayam. Tu dia potong, kepala dia kerak, buang. Kaki kerak pula. Kaki orang beli suku sekarang. Ada ke hak wing kaki tu boleh lah. Dia timbang dengan kaki, dia wing dengan kaki-kaki. Ada ke timbang dengan kaki, tapi bila dia yang siang, kaki dia buat suku. Dia masuklah rajuk kita, kaki ada. Faham? Ada juga gitu. 2 kali Mekah. Tak? Tu haji kapal selang. Tak ada lebong. Walaupun sikit kita buat kebajikan, satu rating yang ada pada jalan, kita pun kuih supaya budak-budak tak sepak, budak-budak tak pijak. Walaupun kita kuih dengan kaki, bukan ambil dengan tangan. Kita tengok ada rating, kita pun cedok gitu, piang lipat masuk dalam ragak rating. Faham? Kosak takut orang pijak sakit. Satu timbangan dia. Ada di akhirat. Mana sikit sangat dah. Apatah lagi kalau buat masjid. Kalau orang buat masjid tak tahu apa pahala. Kapal Mekah tak muat. Pahala orang buat masjid. Begitu juga dengan dosa orang buat masjid. Tengok dia dan buat boleh banyak pahala, tak larang pun banyak juga dosa. Jadi jangan kita kata benda ni kecek tak apa. Bukan dosa besar, dosa kecek je. Dosa kecek pun timbang juga. Faham? Takut menang dosa. Dosa kecek, dosa besar timbang belaka.
Nah, sebab tu kita kena banyak hak sunat. Mudah-mudahan bertambah kebajikan dan berat timbangan hak amalan hak kebajikan. Kalau boleh buatlah hak sunat. Hak fardu ni kita takut neraka, takut kena azab. Hak sunat tak takut benda tu yang tak buat. Kalau semayang maghrib ni sunat cikgu mayang. Tak mayang tu. Dah yang kita pergi semayang wajib. Faham? Maknanya kita ni tak cinta pada hak sunat. Jangan kata sunat je, kan dosa tak buat. Tahu dah. Nak menambahkan timbangan. Wajib kita percaya ada timbang. Dan kata setengah ulama bahawa yang ditimbang itu buku amalan. Buku amalan. Kita ada report card. Kalau kita pergi tengok budak-budak tu duk saing di sekolah tu, kita ada kak buku tu letak atas neraca. Ni buku kanan, ni buku kiri. Tengok mana berat. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu orang-orang Islam bahawa percayakan sirat, iaitu titian di atas neraka Jahannam, iaitu halus daripada rambut dan tajam daripada pedang, dan tergelincir atas segala orang kafir dan munafik. Lepas wajib kita percaya adanya timbangan, wajib pula kita percaya adanya sirat. Sirat ni jambatan ataupun jalan untuk melintasi, yang sangat halus daripada rambut. Segala kaki orang kafir sampai atas jambatan ni jatuh. Begitu juga orang-orang yang munafik jatuh. Jambatan dunia ni letak atas air, kita meniti nak jatuh dalam air, tak pergi air. Jambatan sirat ni hak akhirat, jatuh mereka dalam api neraka kerana jambatan letak atas api neraka Jahannam. Daripada bumi mahsyar nak sampai ke syurga, tengah tu neraka Jahannam, atas tu jambatan sirat. Kalau amalan baik, jambatan jadi besar. Kalau amal tu maknanya sikit, jambatan jadi sikit, jadi kecil. Kalau duk kerja buat dosa mau jadi halus. Dah kita batanya bergudung jatuh dalam air. Dah lepas dah. Kalau besar batanya dah, kalau besar rambut. Orang kafir lagu-lagu mana pun jatuh. Tak kira kafir apa pun, kafir Yahudi, kafir Nasara, walaupun anak beranak Nabi. Orang Yahudi dia besar, dia tu kena ikut Nabi. Dia duk bilang depan Nabi, dia kena ikut Nabi Yusuf je tu. Faham? Pak dara dia turun ikut Nabi Sulaiman duk seruk tu. Tapi derhaka pada Allah, tak jadi apa kau. Anak beranak Nabi tu hambur dalam api. Dah kalau kita Melayu, Melayu tak ada kena anak beranak siapa. Anak beranak ayah ping. Faham? Tak malu sikit. Dan munafik, kafir sembah berhala, dipanggil kafir wasani. Jenis sembah berhala, MCA, MIC. Tu kafir sembah berhala. Kafir kitabi, Yahudi Nasara, dia ada kitab. Yahudi kitab Taurat, Nasara kitab Injil. New Testament, Old Testament tu kitab karut belaka tu. Diubah kitab Nabi Musa, hak asal daripada langit, jadi kafir, dipanggil kafir kitabi, kafir ada kitab. Turun dah kitab tapi kufur kepada Allah, maka dipanggil ahli kitab. Min Bani Israel. Kita gitu kok, turun Quran, lawan Quran. Orang kata hukum potong tangan pencuri, dia kata zalim. Tuhan kata hendaklah dipukul 100 rotang penzina, dia kata tidak sesuai dengan zaman sekarang. Tuhan, dia bijak ada Tuhan ni. Dia bijak ada Tuhan ni. Maka dia panggil Melayu kitabi. Faham? Pasal ada kitab.
Dan munafik, na'udzubillah, munafik dia ni Islam pada zahir, kufur pada batin. Orang kafir tak ada munafik, orang munafik kafir. Dia kena Islam dulu. Orang tanya agama Islam. Nak ajar agama benda ni, agama Islam tapi lawang Rasulullah, hina Quran, persenda hadis Nabi. Tengok orang taruh janggut, dia kata janggut kambing. Ni tengok orang pakai jibab labuh, dia kata awang awak mari hujang. Faham? Ni munafikin hati, benci kepada Islam. Nampak? Tangis lawak macam nak pecah tekok-tekok maulud Nabi. Faham? Sallallahu ala Muhammad, bergarau. Faham? Pegang spanduk. Lepas tu kata dah ke mana boleh laksana dak Quran dah leh, tidak relevan. Tidak relevan kepala otak dia. Mujadi langit bumi ni. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang mencipta langit dan bumi 7 lapis, bumi 7 lapis dan barang yang antara keduanya. Maka wa anikum bima anzalallah wa anikum bainan nas bima anzalallah. Berhukumkanlah di kalangan manusia itu dengan apa yang diturunkan daripada Allah. Kita kena terima Islam belaka. Walaupun kita dah amal, kena terima dulu, kena kasih. Jangan beci. Beci benda sunat, batal akidah. Orang kata, dia kata benda pula main jilat jari lepas makan gitu. Jilat je, tengok orang jilat jari kan. Orang khabar dia itu sunnah Nabi, sunnah benda ngotor itu, jadi kafir. Faham? Serta merta. Sebut dalam kitab Syarah Al-Fiqhul Akbar, Imam Hanafi rahimahullah ta'ala, muka belakang, jadi kafir. Dia pelekeh orang jilat jari. Tambah jilat sudah, bukan wajib. Jangan hina sunnah Nabi. Sunnah Jos Buh tak apa hina. Faham? Sunnah korung, sunnah kita, sunnah Nabi tak boleh. Tak usah kata batang tubuh Nabi, kuda Nabi, selipar Nabi. Dia kata selipar hak uduh kali lipar Nabi, jadi kafir. Kena beli muazzak 2 kotak, cadang mampu kerah lagi, buat jarak. Faham? Jangan gurau. Nak gurau benda lain. Rasulullah tu. Ingat Tuhan buat bumi ni nak tunjuk ke kita. Tuhan buat bumi ni dengan rama, dengan burung, dengan macam-macam keindahan, nak tunjuk Rasulullah. Kita tupang je. Faham? Tuhan buat galaksi, buat planet tu planet ni dengan macam-macam, tunjuk ke Rasulullah. Buat air terjun, buat gunung ganang, nak tunjuk seorang, nama Muhammad bin Abdullah. Faham? Rahmatan lil alamin. Kita tupang kelih tak. Gitu jelah. Nupang wak sombong lah dah. Berat menandang tu. Maka jatuh mereka itu ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Ada orang tidak takut api neraka. Siapa yang tidak takut api neraka jadi kafir, murtad. Na'udzubillah. Kita kena belajar benda yang membatalkan semayang. Sebab bila kita batal, kita boleh ulang balik semayang. Begitu juga kena belajar benda yang membatalkan akidah. Sebab bila batal akidah kita, kita bersyahadah semula. Di antara yang membatalkan akidah, membatalkan Islam seorang itu berkata dia tidak takut dengan api neraka. Orang kata tak boleh, haram buat gini, masuk neraka. Takut benda neraka. Anak udak-udak ni bahasa kepala bodoh, tak tahu ke hala. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, narukum hadza allati yuqidu banu adam juz'un min 70 juz'a min kharri jahannama atau kama qala. Api yang kamu guna sekarang ini, hak muduk pakai yang untuk memasak tu, api hak kita masak dapur, siapa maknanya pok gula-gula, api yang ada dalam blok pisting motor RZ. Siapa maknanya boleh pergi laju gitu, tendang pisting. Api tu 70 kali ganda lebih sejuk daripada api neraka. Kalau dia kata takut dia neraka, kalau dia kata gitu, ambil muka dia, tonyoh dia exhaust motor. Faham? Test sekali 5 minit, buah atas exhaust motor, kau panas.
Tengok muka jadi iguana, jadi pocong tu muka. Faham? Belang, hidung lekat di azah. Dah saat ni pun kata tak panas, tak takut api neraka. Ni azah. Azah mana ada api? Api dalam blok. Azah ni wak hak depan je. Dia senggal jadi panas belakang. Bukan bubuh di pisting muka, bubuh di azah je. Dah cakap banyak kan? Tak takut neraka. Nak? Nak cakap guram dia lain. Tak apa. Faham? Kalau malas nak berzikir. Jangan guram dia benda agama. 70 kali ganda panas. Dah api dunia kita tak cakap. Nak api dunia. Maka dan tetap atasnya atas sirat segala kaki orang mukmin. Lalu mereka itu ke dalam syurga. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang yang melintas dengan berkenderaan di hari kiamat. Nampak? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati salasatu asnaf. Akan dihimpunkan manusia di akhirat nanti ada 3 grup, 3 kumpulan. Rukbana, grup hak pertama rukbana, iaitu ada kenderaan. Grup yang kedua wa musyad, iaitu berjalan kaki. Grup yang ketiga na'udzubillah wa ala wujuhihim, jalan atas muka. Nak hak kenderaan. Jalan kaki lengah tapi tak apa, baik pada eret muka. Hak ada kenderaan ni dia ada base di dalam dunia. Dia ada tempat bermain, iaitu surau masjid. Dia pergi cari makan berapa puluh juta pun, tapi dia ada masjid dia dah. Orang ni masjid ni, orang ni masjid itu urut, orang ni kupul masjid ni. Biar ada tempat daripada rumah Allah sebagai pengkalang dalam kehidupan. Dia tak mesti satu masjid. Adik main masjid Gong Tok Nasir, abang masjid Kristen, ada kira mana ada tempat. Jangan hidup ni tak ada pun bagian pergi masjid, pergi surau ada ni. Dia pergi kerana sembahyang jemaah nisfu Syaban. Tu bukan orang tu. Orang tu bewok pasir. Walaupun dia Datuk Seri, Tan Seri, tak ada kira siapa-siapa. Faham? Tak ada masjid, tak ada surau, tempat berulang alik, orang ni sesat, tak jumpa jalan. Maka orang yang sentiasa melazimi masjid surau, dia berkenderaan. Surau tu lah jadi masjid, jadi kenderaan dia, naik ramai-ramai. Lepas tu lalu-lalu singgah tak? Ni ada orang lalu ke masjid dah singgah, lalu ke surau dah singgah. Pagi lalu kali, paskat kerja cari makan ketaruh, tang balik kali, balik kerja singgah dah. Tak ada masa. Dia tengok kan atas surau 5-6 orang. Nolak julong. Singgah tak? Sekali dua je singgah. Semayang tak? Berok. Berok surau. Tu bodoh ke orang pangang. Kerja makan gaji besar-besar. Tapi singgah berhenti kecil je surau. Jadi orang surau ni mokpek atau kaidu air kecil dia. Biar kau ada tak, nak main sokang, nak main apa pun main lah. Biar ada surau masjid. Tempat kita pergi. Ni pada hari kat cari makan. Tetapi berserahan perjalanan orang mukmin sekira-kira amal mereka itu, setengah mereka itu seperti kilat yang menyambar, dan setengah mereka itu seperti burung yang terbang, dan setengah mereka itu seperti kuda yang lari, dan setengah mereka itu seperti orang yang berjalan, dan setengah mereka itu merangkak, dan setengah mereka itu mengesok. Demikianlah masing-masing mereka itu sebab bersalahan amal mereka itu. Kata pengarang, berjalan orang Islam, orang beriman di atas titiang ada berbagai-bagai martabat mengikut amalan. Amal banyak, lajulah. Yang paling laju perjalanan orang Islam, orang beriman di atas sirat seperti kilat. Kilat laju tak cikgu? Kilat. Kilat ni 5 kali kelajuan bunyi.
Mana 5,000 km sejam. Nah, 5,000 km sejam. Oh, derah. Kilat. Kilat jangan main. Hak gini hak lagu mana ni? Puak-puak ni. Ni puak-puak derah. Kalau sebut kebajikan derah. Kalau sebut semayang derah. Kalau sebut berjihad derah. Kalau sebut benda pahala derah. Tak lambat. Macam kita tak lihat kilat ni, kita lambat. Nah, lambat je. Tengok orang ketik dengan buat lambat je. Beri buat lambat gitu kan. Lambat dia tak lihat boleh kilat. Mungkin boleh hak mengakak kot. Nak derah kena laju kan. Hak jenis macam kilat ni dia tengok orang kutip derma, orang mari apa benda minta sedekah. Dak dang ke dia pergi start kereta pergi cari. Dia tanya orang, bukan orang kutip derma ni. Oh ya. Dia tahan ni saya dak dang lah ni. Payah nak cari gitu. Tak? Ada tak gitu ego? Ada. Kalau ada boleh timu tapak tangan. Dia cari balik nak pergi. Takut terlepas. Nak. Kita orang kutip derma tanya balik, bukan mari dah tahun lepas. Dah kan sekian tahun lepas. Tak? Tanya balik tahun lepas. Tapi kalau hak nipu kita tak begitu, hal lain tak ada. Hak tu memang nipu kita tak begitu. Tu patut dah. Kalau duduk atas gerai lalu macam nak kutip derma habis buat tidur ni. Waktu lalu tengok tidur dah tak singgah. Dan setengah mereka itu seperti burung yang terbang. Burung terbang laju tu. Burung layang terbang laju. Burung layang 110 km sejam. Burung layang laju. Burung yang paling laju sejenis elang. Dekat banjaran Alps di Europe. Dia terjauh daripada 1 km atas langit boleh kena seekor arnak yang kecil duduk lalu bang dengan kelajuan 140 km sejam. Ni burung paling laju. Hak akhir zaman ni lah. Hak zaman dinosaur itu kita tak erti. Laju dah ni kalau 140 km sejam. Dan setengah mereka orang beriman seperti kuda yang berlari. Kuda berapa kilometer sejam itu? 70 km sejam. Kuda berlari pantas. Kuda yang paling pantas yang direkodkan akhir zaman ni lah, zaman moden ni, abad ke-21 ni. Nama dia American Quarter. Dia boleh berlari 80 km sejam. Faham? 80 km sejam. 1 saat 20 meter. Maknanya kalau 100 meter 5 saat. Ben Johnson berhenti tengah jalan maka kebuk lu. Faham? Dia siapa dinu lo. Tu kuda paling laju. Hak lain semua 70 km sejam. Dia sekor 80 km hak Tuhan buat. Tuhan buat walaupun hak nama mereka Tuhan buat, bukan mereka buat. Mereka boleh buat kuda. Tak boleh. Jepun tak boleh buat. Ada buat baru ni Toyota dia buat binatang, dia buat robot binatang. Tapi tak sama Tuhan buat. Dia buat monyet tapi uduh jalan. Nak naiknya dak gerak jalan, dak apa jalan tu. Faham dah? Hak Tuhan buat. Cung 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 bebok jatuh. Cung 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 bebok jatuh. Maknanya canggih lah Jepun mereka, teknologi dia boleh buat robot boleh apa canggih lah. Dah kalau kata Terengganu nak banding dengan Jepun jauh buat stadium butuh pukul 2 apa. Dan setengah mereka itu seperti orang yang berjalan. Berjalan ni kelajuannya 25 batu sehari. Tu speed dia. Tak cari jalan esok pergi Kuala Berang. Tolak ke 7 jalan biasa dah. Sampai pukul 7 petang Kuala Berang. Beli jagang. Dan setengah mereka itu merangkak. Merangkak. Kita teh merangkak daripada rumah kita pintu depan sampai pintu dapur. Teh kau sekali. Merangkak di hari kiamat. Na'udzubillah. Naik saja titiang ni macam dekat Jawatan Sultan Mahmud kan tak siapa lagi jembatan naik kat mobil. Naik tu 1000 tahun.
Straight 1000 tahun, turun 1000 tahun kalau perjalanan biasa. Kalau kilat ada 2 minit, 3 minit, lepas kalau kuda ada maknanya sehari. Umpamanya kalau ngakak tak tahu terang ngakak kali waktu urut sampai ke Rusila esok. Dah tak mau ngakak kena derah awak kebajikan. Ni orang komat komat dah derah sungguh datang ni komat. Jadi malah nak bangun semula. Padahal sembahyang biasa sesat sudah. Pasal berat kita. Orang komat kan berat masing-masing bangun. Macam ada semi lekat punggung. Tu jenis ngakak tu. Dan setengah mereka itu mengesok. Hak ni memperlambat-lambatkan amal kebajikan. Tapi kalau dunia dia, kalau buat kebajikan buat lambat. Kalau dunia dia, kalau kebajikan banyak takwil. Banyak takwil lama tak mari surah, tak mari masjid, gitu gini banyak hal sebut. Kereta lah, motor lah, gitulah, gitu macam-macam. Tapi nak cari makan tak sapak mau. Kau lapar apa jabat? Apa mau? Tak ada. Benda-benda mana ni galak tengah jalan tak. Kalau galak tengah jalan je gigi. Pitih punya pasal apa? Demikianlah masing-masing mereka itu sebab bersalahan amal mereka itu. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu orang yang beriman bahawa percaya akan telaga Kausar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum daripadanya telaga itu segala orang mukmin dulu daripada masuk mereka itu ke dalam syurga. Kemudian daripada melalui siratil mustaqim, dan barang siapa minum daripada nescaya tiada dahaga kemudian daripada itu selama-lama. Bermula lentangnya itu perjalanan sebulan, airnya lebih putih daripada air susu dan terlebih manis daripada air madu. Daripada kelilingnya itu ada beberapa kendi, yakni gelas untuk minum sebilang-bilang bintang di langit. Wajib pula kita percaya bahawasanya ada kolam Kausar. Telaga mana kolam lah, bukan telaga macam kerek kita ni uduh gitu. Kolam yang cantik, tasik besar di hari kiamat. Selepas daripada siratil mustaqim, menurut setengah daripada pandangan ulama tafsir, lepas niti sirat, lepas ada kolam. Tengah Nabi duduk-duduk bersama para sahabat, turun ayat Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kausar. Sampai habis ayat, Nabi pun beritahu pada sahabat, ya ashabi, wahai sahabatku, hal tadruna mal kausar, adakah kamu tahu apakah itu Kausar? Sahabat-sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, kami tak tahu benda Kausar. Tak tahu lagi, pasal baru turun surah Al-Kausar. Nabi pun ceritalah, Al-Kausar ini Allah beri kepada aku, hadiah kepada aku, kolam tasik yang sangat besar. Fihi khairun kasirun ma'uhu abyanu minal laban. Tasik ini, kolam ini banyak sangat kebajikannya, dan warna airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Dan kolam gelas hak nak minum di kolam tasik air ni lebih banyak daripada bintang di langit. Jadi kolam Rasulullah ni kolam untuk orang minum. Siapa minum kolam ni, dia tidak dahaga selama-lamanya. Sebab itulah bila masuk dalam syurga tak ada lagi dahaga. Dah tak minumlah syurga, minum tapi minum joli. Minum galop, minum joli. Pasal apa tak dahaga? Pasal minum dah kolam Kausar. Datanglah umat Nabi ramai-ramai. Nabi kata, aku tunggu umat aku dekat kolamku di hari kiamat nanti. Sahabat kata, dah mu kami mu kenal dah, dah mu bersama kami, dah dengan mu, dah umat mu akan datang. Ni macam kita ni, bukan zaman Nabi. Dan Rasulullah nak kenal aku ni. Akhir zaman tak jumpa dah, Rasulullah wafat dah.
Rasulullah tanya balik sahabat, dah kalau mu ada kuda seekor warna putih kepala dia, lepas tu kuda mu ni masuk dalam kumpulan kuda-kuda hak hitam belaka, mucang hak kuda mu. Kuda kita kepala putih masuk di tengah golongan ramai-ramai kuda hitam, mudah hak kita tengok, mudah nak muka hak kita kepala putih. Maka begitulah umat aku kenal mereka bekas ambil wuduk. Tuhan beri umat Muhammad SAW bekas ambil wuduk, muka ni bernyala, faham? Tangan ni nyala, telinga, kepala, kaki nyala belaka. Sebab tu sunat bila kita ambil wuduk kita basuh lebih. Dia panggil ghurrah muhajjalin. Pasal benda lebih ni cahaya biar lebih. Basuh muka biar sapa atas kepala. Kalau bahagian muka yang bawah biar sapa kat tekak. Basuh tangan pula biar sapa separuh bahu. Basuh kepala kalau boleh sutip kepala. Basuh kaki biar sapa kat labu putih. Padahal siapa buku lali wa arjulakum ilal ka'bain, siapa buku lali hak wajib ambil lebih pasal cahaya kan. Kereta kita kalau kau kuat lapu kau molek, berjalanan kau sedap nak. Maka Nabi kata aku kenal sebab bernyala-nyala muka umat aku bekas ambil wuduk, menunjukkan hak mana hak tidak ambil wuduk maka muka dia tak menyala kiamat. Orang yang tak ambil wuduk ni orang tak semayang. Nah, ada tak golongan-golongan tak semayang? Tak semayang je, berjudi, minum arak, berzina, tapi jenis ambil wuduk, tak semayang ambil wuduk saja. Ada tak? Tak ada. Muka keruh macam tapak kuda muka. Tuhan cabut nur orang-orang beriman. Faham? Jangan main nur. Nur ni cahaya orang beriman. Nah, walaupun kulit hitam bercahaya, ada cahaya dalam wuduk. Tak cahaya lagi Mekah. Kita tengok keling sini hitam dah. Nak MIC hitam dah. Kita tengok di Mekah hitam pada belakang. Orang Sudan, orang Chad, orang Tanzania hitam tu. Tak nampak benda. Tapi manis muka. Pasal semayang tak tinggal. Faham? Melayu takkan hitam gitu, tapi dia tengok muka orang tua kampung hak jenis muka tak semayang. Dia ambil gambar dia adu muka. Faham? Jeng kamera. Muka kotor sebab tidak sujud kepada Allah. Betul tak? Dia tengok muka orang tua jenis tak semayang. Daripada muda tak semayang. Duduk tak keren gitu, sembang petang-petang. Faham? Tengok muka dia. Kemar mulut tengok. Tuhan cabut nur cahaya orang beriman daripada muka. Jadi kalau jenis tak semayang ni maknanya tak masuk dalam kumpulan yang Nabi dapat cap. Maka datanglah beramai-ramai minum di kolam Kausar. Nabi kata ummati, ummati, mari ke sini minum kolam Kausar, mari minum. Tiba-tiba malaikat dia sekat, tak beri minum satu kumpulan umat Nabi, padahal muka cahaya belaka. Maknanya sekumpulan umat Nabi yang semayang tak tinggal, tak boleh minum. Katanya Nabi, bapa yang muskat ni umat aku tengok muka dia ghurrah muhajjalun, ambil semayang. Kata malaikat, betul dah umatmu dia semayang, tetapi dia melakukan perkara bid'ah setelah kamu tak ada. Faham? Benda-benda hak mularang semua dia periduk belaka. Benda-benda hak molek dia marah belaka. Macam ni kalau orang benda-benda agama marah. Ada orang yang marah. Dia tengok orang pasang speaker, pasang apa duk betul sound. Nak ngajar tu mesti bangor. Pak kaca marah. Tak suka. Orang start yang ngajar dia sembah lagi, start kata lagi. Tak mau dengar. Ada jenis gini. Yang heran mati buat upacara Islam pula. Masih hidup dicanggah hak Nabi. Dia kata padang mai ikut Nabi belaka. Dak dia gerak kita. Aduh. Orang baca ayat Quran dia marah. Mu ni benda ayat Quran mah tak lain. Dia kata jenis bengong gitu. Dan mu bahasa apa?
Kan orang Islam Quran lah, bukan surat kapal. Nak tak ambo tak suka ke ulama, tak suka ke orang dengar, nak tak suka ke orang ngajar. Dia balik tengok orang ngajar ramai kapun dia, lalu kat orang-orang kata orang iwak laju, muka belabek nyeng, nak marah. Faham? Ada jenis gitu, tapi tak ramai, tak berapa ekor lah kapun sakau dua. Kalau ramai punah alang ni. Jenis perangai uduh gitu. Orang kata kena buat gini lah, dalam Quran kata kena buat gini. Pesen lama mu dak raju dah fikiran dia tu. Pesen lama Quran. Patu sibuk nak pergi Mekah pula. Hukum dalam Quran dia kata pesen lama. Dah nak pergi Mekah. Dah pergi buat ambil Mekah apa dia? Hak zaman Nabi Ibrahim kan? Hak barang lama mu ikut ada, mu kata pesen lama dak ya ikut. Dah pergi Mekah ada. Tu tak ada tahu ke hala. Nak sibuk hamba nak turun dah ni. 28 bulan ni. Dah sagi Mekah dah mu kata ikut Nabi pesen lama. Dah ni buat haji dak hak Nabi hak pesen lama. Tak ya pergi Mekah, pergi Bangkok. Cari luar pendek 3 lah duduk Bangkok. Faham? Pasal apa? Pasal mu tolak apa yang ada apa yang wajib mu terima, maka rosak orang rosak ini. Jadi ikut-ikutan. Nak mai pergi masjid dengar orang ngajar, ada masa bah. Marilah, tak boleh kerja sama. Mati kita ni kayak gini. Dah tak apa, kamu pergi lah. Mu jadi ustaz, aku ngajar kamu. Faham? Anjing itu. Tak ada masa. Berat mampu kerah. Buat hari surau pula. Mayak. Mari ada surau. Dah ni ayah mati ni. Baru nak hari surau. Dia ingat surau masjid ni untuk urusan kematian ke benda? Untuk orang semayang ni, untuk orang belajar. Mati baru nak bagi surah. Ajar orang mana? Mazhab ni Hanafi, Hanbali ada. Faham? Mazhab sesat. Nispu baru mari surah, baru mari masjid. Kayak gini ramai hari. Muka sandiwara radio. Faham? Ada hadis nispu je mari surah masjid. Cikgu aja tengok hadis. Tak ada. Marilah. Bila-bila masa yang kita yang kita ada kelapangan. Faham? Ni tikang nispu saja. Ni mazhab Ahmad nispu ni. Faham tak? Nispu baru nak mari. Ni belajar di mana nispu baru mari. Namak sekali namak. Awak buka puasa. Hari lain tak ada 2 kali nispu namak 2 kali setahun. Budak-budak tak apa, dia budak kecil. Malam tak ada makan, dia dah pergi surau budak-budak. Malam ada makan, ada jamu je dia. Betul kalau kita tengok budak-budak ramai atas surau, cang tu ada makan tu. Tu tak apa, dia budak-budak. Ni orang tua, bulu keni putih tau. Namak hari. Hari lain tak hari, namak hari. Sengih-sengih biar kolah. Tak? Tengok muka juga. Tapi saat ni lah marah-marah, sayang-sayang juga. Kalau saya nak umur weekend lagi. Faham? Dia tak main marah kita dah, main pedang lalu. Kemudian daripada selama-lama tak akan dahaga lagi. Jadi siapa yang minum di dalam kolam ini, dia tak akan dahaga. Disebut dalam satu hadis yang lain, ada sungai yang mengalir di depan syurga. Siapa yang mandi dalam sungai ini, selepas minum dalam air kolam Kausar, dia akan jadi muda selama-lama. Jadi minum air kolam Kausar tidak akan dahaga sampai bila-bila. Masuk pula dalam Nahrul Hayah. Sebut dalam kitab Tarikh Imam wal Muluk, Imam Tabarani. Satu hadis, sungai ni siapa yang mandi, dia muda selama-lama. Orang perempuan 17 tahun, laki-laki 33 tahun. 17 belaka. Tok kita 17, bini kita 17, mak kita 17, cicit kita 17 agak. Kalau puang 17 belaka. SPN belaka. Tapi dak sekolah dah, umur SPN. Suka cikgu kalau bini cikgu sekarang ni balik lagi jadi umur 17. Suka tak? Memang dak hari dah malah esok surat. Faham tak?
Dalam bini 47 pun belilik keting. Nah, suka tak saya? Kalau boleh nikah dengan awet umur 17. Suka tak? Lepas tu terpang tu muka dia gitu juga. Lagi suka. Tapi ingat dalam syurga orang puang, kalau kita tengok tadi bini kita, nah, muda tu comel, kita tengok, kita paling tak lain. Kita paling sekali lagi comel pada saat ni. Dia tiap-tiap kali kita tengok mesti lebih comel daripada sebelum Tuhan buat. Lepas tu kata fil jannati ma la ainun ra'at, Nabi kata di dalam syurga itu yang mata tak pernah tengok, wala uzunun sami'at, tiada pernah telinga dengar, wala khatara ala qalbi bashar, dan tak pernah kita lintas dalam hati manusia. Oh, suka. Atas dunia kita bayang, nak kita nikah, nah, kita bagi kerja, kita tengok balik kerja comel pada tadi, tertubik pula pergi makan roti canai, balik comel pada petang dia pula, terturun surat balik ke comel. Tengok suka. Sebab tu Tuhan buat comelnya isteri ni, mudanya, moleknya, nak lawanya, nak suruh kita galaknya dalam surga, tak ada semayang dah, tak ada puasa, tak payah pergi masjid, tak payah wirid, tak payah apa, galak pagi petang siang malam. Faham? Sebab kalau buat ada semayang ada apa pula, leceh tu bini comel tu moh. Nak? Jadi sini sabar dulu. Nak? Sabar dulu. Bukan tak boh. Nak, benda-benda hak nafsu suka ni semua orang nak. Wali pun nak. Nak? Orang soleh tu nak benda-benda maksiat, tapi takwa mengatasi syahwat dia. Faham? Dengan sebab keimanan yang sejati. Tu benda mahal. Barang sedap siapa tak boh. Nak? Cikgu kalau dak berdosa lah. Nak, kalau dak berdosa, dak haram pun. Maknanya main orang puang, orang tina. Nak? Masa ni cikgu ada mana masa ni? Ada masjid ke ada mana? Kalau dak berdosa main orang tina, ada patah cikgu. Faham? Nak tengok tu bapak tasawuf. Faham dah, orang lain tak usah cakap banyak orang lain tak usah nak buat lebar lah. Pasal dak haram. Dan ni kita dak tebing pasal haram. Nak? Bermula lintangnya itu perjalanan sebulan. Nak jalan luah muluk kolam Kausar sebulan perjalanan. Air lebih putih daripada air susu, air dia untuk minum, dan terlebih manis daripada air madu. Madu ni manis sekali. Sebab tu kalau bubuh nama 5 madu, mana manis tu. Nak, kalau orang tanya kat pada, nak kata mari jom 5 ringgit sekilo, 5 ringgit sekilo. 5 benda ni, 5 madu ni molek sekali. Manis tak? Dia kita tanya pula dah. 5 madu tu tulis, faham? Bukan 5 kapur. 5 madu maknanya manis Nenah madu, belimbing madu. Nak? Madu barang manis Nak? Madu poligami tak manis. Faham tak? Pahit lepas. Ada kendi-kendi di kelilingnya sebilang bintang di langit. Tak usah bilang bintang di langit. Kalau Allah tahu, katakan ada 10 bilion bintang, 10 bilion ada cebok dia untuk minum. Demikian lagi wajib mereka itu percaya akan hisab. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Soalan yang pertama, ayah saya mati 5 tahun dulu kerana sakit tua. Dia tinggal puasa selama 30 hari. Tapi selepas 2 tahun baru saya qada puasanya. Tapi tak bayar fidyah. Memandangkan sekarang sudah 5 tahun berlalu, berapakah fidyah yang dikenakan? Adakah berganda atau memadai qada puasanya sahaja? Baik. Dia begini. Kalau si mati itu wajib fidyah, barulah kita ni waris keluarkan fidyah, berhutang fidyah. Kalau si mati tak hutang fidyah, hutang puasa saja, maka waris keluar puasa saja. Faham tak? Contohnya gini, ayah kita ni sakit, nak, dia pun tinggal puasa.
Tak boleh nak qada walaupun lepas pada Syawal pasal sakit tu berlanjutan. Maka matilah. Jawabnya bila dia tak boleh nak qada, maka tidak dikenakan fidyah. Faham tak? Atas kali ganda itulah. Cuma kita boleh kita boleh apa benda ni? Bayar dengan fidyah atas menggantikan puasa saja. Kerana dikira orang yang sakit yang membawa kepada mati. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang sakit ataupun tua sangat yang tak boleh nak buat, maka tak payah puasa, iaitu beri makan orang-orang yang miskin makanan kenyang secupaklah beras. Jadi cukup dengan 30 cupok saja. Faham? Adapun kalau ayah kita tu jenis maknanya bukan sakit tua, sakit sekejap, sakit yang maknanya ada harapan sembuh, maka waktu waris tolong puasakan dia. Dan kalau ayah kita tu tangguhkan maknanya qada, walaupun ada masa yang dia kesempatan, maka dia berhutang pula 1 langkah tahun dengan 1 fidyah. Cara dia gitu. Adakah batal solat seorang makmum yang dalam sujud terakhirnya di sujud terlampau lama dan masa itu Tok Imam telah pun bangun tahiyat akhir? Saya tengok ramai ingat suka buat macam ini. Dia gini, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Nabi kata dijadikan imam itu supaya kita ikut akan dia. Jadi pada masalah bila imam itu angkat kepala, kita angkat. Imam tunduk, kita tunduk. Imam takbir, kita takbir. Jangan imam duduk baca tahiyat akhir, kita duduk sujud lagi lama. Maka jadi membawa kepada batal. Kalau sedikit tak apa. Faham? Imam angkat dah, Allahu Akbar, baca tahiyat akhir. Tak? Kita duduk sujud sekarang. Kerana nak baca doa panjang. Kalau panjang sangat jaraknya, batal sembahyang makmum. Faham? Panjang lagu mana tak sebut dalam hadis. Setengah ulama kata kalau habis dah tahiyat akhir, kita tak bangun lagi, batal sembahyang makmum. Tahiyat akhir ni siapa kat ni? Allahumma salli ala Muhammad. Bila tu imam siapa kat Allahumma salli ala Muhammad, kita tu sujud lagi, batal sembahyang. Jadi nak sujud lama ni kita sembahyang seorang. Faham? Kita semayang seorang, qiyamul lail, tahajud, witir, hajat, sujud lama 3 jam boleh. Faham? Tak ada masalah. Jadi ini semayang berjemaah. Nabi kabar iza kabbaral imamu fakabbiru wa iza raka'a farka'u wa iza sajada fasjudu wa iza rafa'a farfa'u. Jelas tak? Bila tu imam takbir, kita pun takbir. Bila tu imam rakaat, kita pun rakaat. Tu imam angkat kepala, kita angkat kepala. Tu imam sujud, kita sujud. Jangan tu imam duduk angkat kepala, kita duduk sujud lagi. Nampak? Tak kena situ. Soalan seterusnya. Kita nak lakukan ibadat sunat yang banyak dalam masa itu, datang lintasan dalam hati, jika buat banyak nanti orang kata riak pula, dan kita pun tidak jadi melakukan ibadat sunat yang banyak. Apakah ini dikatakan syirik kerana makhluk? Betul. Kita nak buat ibadat, orang ada, lepas tu hati kita kata sawak, lagi kalau kata tunjuk ke orang pula. Ni yang panggil syirik kerana jaga hati makhluk. Tak boleh. Ada orang, tak ada orang, kita buat juga bila kita nak buat. Lepas tu mari perasaan nak suruh riak, kita tolak. Itu mujahadah kita dengan syaitan. Apakah kita terus lakukan ibadah sunat dengan banyak tanpa hiraukan orang dan berpegang yang kita beribadat itu kerana Allah? Gitulah. Kalau tidak sampai bila-bila syaitan cerdik.
Nah, kita nak semayang, dia kata, mu semayang lagi, orang kata pula nunjuk-nunjuk. Baik mu semayang. Kita pun lepak. Lihat ada. Nah, betul ke sabun beris ada campuran daripada babi? Betul tak aku? Tak dengar lagi ni. Ke ada? Ada dengar tak? Jika kita dah tahu pencuci pakaian itu ada campuran babi, adakah dimaafkan dan masih boleh digunakan? Kalau kita tahu dan perkara itu sahih, maka jauhkanlah daripada diri kita dan juga daripada terkena dengan pakaian-pakaian kita, kerana ada lagi alat-alat pembersih yang suci. Apa kita nak pergi tebang pula? Apakah pahaman Israiliyat? Israiliyat ni gini, cerita-cerita yang diceritakan oleh orang-orang Islam di zaman Nabi. Tapi orang Islam ini asalnya kaum Bani Israel. Nampak lagi? Dulu dia Yahudi Nasara, Bani Israel, masuk Islam. Bila masuk Islam, Islam lah dia, orang beriman lah, dak kafir dah. Dan dia bawa cerita-cerita pada zaman kufur itu. Sebab ahli kitab ni, terutama orang Yahudi, dia banyak tahu kisah-kisah lama, cerita-cerita lama. Faham tak? Kisah-kisah hak pelik-pelik dia banyak tahu. Kerana sandiwara ke, cerita pelipu lara ke, cerita betul ke, capu aduk habis, dia banyak tahu. Orang hak musyrikin Mekah ni tak tahu kala buat dak sekolah. Jadi bila bawa, jadi dia suka bercerita lah, orang Yahudi. Jadi bila masuk Islam, tabiat suka bercerita ni nak terbawa-bawa. Maka dalam Islam pun dia cerita lagi, cerita-cerita hak tok dia, ayah dia cerita masa dulu. Jadi cerita dia bawa ni lah dia panggil Israiliyat. Faham lagi? Tu Israiliyat, iaitu cerita-cerita kaum Bani Israel yang telah masuk Islam. Faham tak? Faham tak? Faham tak apa? Jadi mana boleh pakai tak Israiliyat ni? Nabi pesan, Israiliyat ni jangan terima terus, jangan buang terus. Jika apa-apa yang selaras dengan agama kita terima, yang bercanggah dengan syarak kita tak pakai. Tu Israiliyat. Ada cerita betul, ada cerita menawar. Faham? Ada orang dia tolak tu Israiliyat, orang ni tak faham hadis Nabi. Nabi kata jangan tolak terus. Kerana mereka suka bercerita, macam yang cerita-cerita orang tua kita lah. Kalau kita ni pokok zaman muda ni budak-budak muda reti cerita. Ada cerita lain dah. Cerita khas panah, khas poket. Kabuleta tu dak rok cerita gitu. Cerita hak lapis-lapis tok kita. Yang banyak cerita. Ibahi cerita tu, cerita ni, cerita pok daga, cerita pok le, cerita pok ye. Pok jik, macam-macam cerita. Jadi cerita yang tak masuk akal, canggah dengan ukur syarak, tak masuk akal. Cerita yang tidak canggah dengan ukur syarak kita terima. Itu Israiliyat. Dan itulah apa yang kita ambil daripada Israiliyat. Hak aurat menantu laki-laki dengan mertua tiri perempuan boleh berjabat salam tak? Mertua tiri patah tak ismayang cikgu? Tok tua tiri, ayah tok tua nikah seorang lagi pula. Orang puang isteri dia ada ayah. Ada ayah. Ayah dia tu ada bini tak? Bini tu orang panggil benda tok tua, tapi dia nikah seorang lagi pula. Madu dia. Dah batal dak ismayang dengan kita? Sama. Pasal apa sama?
bini mertua lelaki. Tak sama. Faham? Ke sama? Kita yang jadi batal tu pasal apa? Yang tak batal dengan mak dia tu pasal dilahirkan isteri kita. Faham tak? Dah bini tua madu dia lahir tak isteri kita? Tak dah sama tak? Apakah hukum menghadiri penimbunan kematian orang bukan Islam sambil membawa nyalaan lilin? Hukumnya bawa lilin ketika kematian orang Islam ke orang bukan Islam haram, tak boleh. Faham? Kerana ada hadis yang melarang membawa api ketika kematian. Melainkan kita bawa api tu dengan sebab nak tengok jalan, boleh. Bawa obor. Nak tanah malang katakan mati petang, JKK. Tanah malang kita pun bawa obor. Dak bawa obor langgar waktu ni siang apa? Jadi bawa obor tu bukan adat, kerana nak tengok jalan. Tu bawa api dibenarkan syarak. Tapi kalau maknanya nampak dah awak tu adat saja, tak boleh. Saya tengok di Terengganu sekarang banyak maksiat berlaku di mana-mana saja ada. Jika perkara maksiat berlaku dapat depan kita, berdosa tak kalau kita tak cegah? Apakah ada adab ziarah kubur? Apakah pandangan tentang jemaah tabligh? Ada adab ziarah kubur. Di antaranya masuk dengan memberi salam. Siapa di pintu kubur besar tu, assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahikun, atau seumpamanya. Ataupun assalamualaikum ya dar qaumi mukminin, salam sejahtera atas kamu wahai negeri orang beriman, atau wahai ahli kubur, dan kami ni insyaallah dengan kamu pasti akan bertemu tak lama lagi. Kita mati kita temu dia pula. Kemudian maknanya duduk sampai di kubur yang kita nak pergi pula. Katakan kubur ayah kita, beri salam pula sekali lagi, assalamualaikum, macam tadi lah. Atau assalamualaikum ya abi, wahai bapakku, atau ya ummi. Kemudian sunat kita berdoa, membaca Quran untuk Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada roh si mati. Dan menurut satu pandangan ulama, sunat kita berkaki ayam bila masuk ke kawasan perkuburan. Kerana menghormati. Setengah ulama kata harus saja kita berselipar juga. Dia tak boleh angkat suara bising bangor. Ni maidan atas kubur. Ni buat pasal tepi tu kubur belakang boleh ada 3 makan ni. Tung 3. Boleh ada. Dah ambil pengajaran sikit. Boleh tahan lagi main dam. Isyak dadah atas kubur. Boleh ada buat dosa lagi. Malang bawa awek pula. Lepak atas kubur, nyanda awek di Batu Nesang. Tak takut sikit dengan tu kubur. Sekarang banyak maksiat dia kalau berlaku depan mata, mang ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi. Kalau berlaku kemungkaran depan mata, wajib kau cegah dengan kuasa, dengan tangan kuasa. Fa in lam yastati' fa bi lisani, kalau tak larat dengan tangan, dengan mulut Fa in lam yastati' fa bi qalbi. Mulut kita tak berani nak kata juga, macam sekarang beci dalam hati. Wa zalika adhaful iman, kita marah dalam hati, cegah dalam hati, iman yang paling lemah. Maka kalau semua orang pakat cegah dalam hati, turun bala daripada langit. Mesti ada satu kumpulan yang mengajak manusia berbuat baik dan larang. Bukan ajak buat baik saja dan kena larang.
ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di kalangan kamu segolongan manusia yang ajak manusia buat khair, buat kebajikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, suruh orang buat ma'ruf, suruh orang tutup aurat, suruh orang berpuasa, suruh orang sembahyang, suruh orang berjihad, suruh orang melaksanakan Islam dalam negara, di dalam diri, di dalam keluarga, dalam kampung. Wa yanhauna 'anil munkar, dan larang sepasang daripada kemungkaran. Ulaika humul wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi mesti ada sebahagian, jangan main teguh dalam hati belaka. Tak? Dia parok, dia katok kita. Tu buat lim yang statik tu. Fabikol bih tak mampu dah tu. Tapi jangan kita main anggar gitu. Orang yang main orang ni tak marah, kita kena marah. Orang ni dia tak kejar kita kalau kita marah maksiat, kita kena guna mulut. Jangan main tak boleh ni kain tembok aku habis senyap belaka. Bila kita diam belaka, sebut dalam satu hadis, kita berdoa Tuhan tak terima. Tak usah kata kita, tok guru kita berdoa Tuhan tak terima. Bila kita diamkan kemungkaran. Sekarang ni kita nak mencegah kemungkaran. Lepas tu berjihadlah untuk mencegah kemungkaran. Sama ada dengan mulut, dengan tangan, dengan tulisan, dalam parlimen, melalui wakil rakyat, dengan ngajar, dengan berdakwah, jumpa orang, semua tu jihad belaka. Apa pandangan tentang jamaah tabligh? Molek dakwah, ajak orang. Cuma apa-apa kekurangan itu kena perbaiki. Di antara kekurangannya, mereka ini tidak banyak yang wayanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Dengan alasan kalau kita suruh orang semayang saja semua orang akan jadi baik. Maka ini tidak benar. Faham? Jangan semata-mata suruh orang semayang saja. Tetapi mesti ada sepasang wayanhauna 'anil munkar. Lepas tu dia jemaah ni molek duduk satu meja. Supaya jadi kuat. Hak ni kurang kok ni, betul kok ni. Jemaah ni kurang kok ni, betul kok ni. Akhirnya jadi kuat. Dia gitu. Jangan taksub dengan jemaah masing-masing. Tak boleh nak terima kritikan orang. Bila kita kritik, dia kata kita anti dia pula. Kita kritik itu membina. Kemudian pula jangan taksub dengan maknanya tenaga-tenaga pengajar dari jemaah sendiri. Bila ada ustaz lain nak ngajar, lari duduk luar belaka, masak cuceng goreng. Bila sama-sama ikhwan, sama-sama jemaah, beri bayar, habis masuk belaka. Tok guru kita tak kenal, lari belaka pergi bahan roti candan luar. Akhirnya masyarakat akan tengok tak betul juga jemaah ni, tak boleh ikut, jadi tidak berkembang ataupun tidak ada kepercayaan daripada orang. Faham? Tapi bukan dasar jemaah begitu, mungkin daripada kesilapan jemaah. Bolehkah terangkan maksud kata siapa yang takut nak buat amalan sunat sesungguhnya dia telah riak? Siapa yang mengucapkan kata-kata itu? Kalau tak silap, Ibrahim bin Adham. Disebut kata-kata itu. Kita meninggalkan amalan sunat kerana takut riak. Jadi ra'i kepada manusia itu adalah syirik. Ini perkataan Ibrahim Adham, seorang ulama sufi yang terkenal, yang berdarah raja. Dia teku lah, dia macam kita. Kita tuku. Dia anak raja, duduk dalam istana, meninggalkan istana kerana menjalani kehidupan sufi. Kalau dia jadi raja itu, nama dia rada kenal pala ni. Tapi dia jadi orang sufi, dia besar pada raja. Walaupun dia zaman dia 1100 tahun yang lampau, orang sebut lagi nama dia hari-hari dalam medan pengajian. Ibrahim ibnu Adham, hidup nama dia. Kalau dia jadi anak raja itu tak masuk agama, tak kenal dah. Raja kan raja besar sangat. Apa beza haji tamattu', haji kirang, haji ifrad?
Maksud bulan-bulan haji apa? Haji tamattu dia tu. Haji bersenang lenang, berseronok. Siapa dulu buat umrah dulu kat gigi, buat haji. Haji kira buat sekaligus. Buat haji, buat umrah, buat haji, buat umrah sekaligus, sekali jalan. Haji ifrad suku-suku. Buat haji dulu. Faham? Maksud bulan haji. Bulan haji berapa ada? Bulan Syawal, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah. Soalan seterusnya. Apakah doa bacaan paling ringkas yang boleh baca ketika duduk antara dua sujud? Rabbi fili warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau kita baru lagi belajar dah ingat Rabbi fili saja. Adakah sunat kita basuh belakang tekak selesai berwuduk? Dah sunat basuh belakang tekak. Bolehkah kita sekadar bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ketika tayat akhir? Boleh dah. Kerana rukunnya sampai kat sini. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita salam dah sah sembahyang. Cuma wa ala ali Muhammad sunat ab'ad. Dan sunat lagi kita tambah kama sallaita ala Ibrahim sampai habis. Apakah cukai pendapatan wajib dalam mazhab Syafi'i? Jika tidak, sila huraikan. Tak wajib zakat pendapatan. Dia daripada mazhab lain. Apakah orang yang membuang poster ceramah, poster kuliah? Kerana setengah-setengah masjid itu sanggup buang poster kuliah kerana tak mahu orang pergi ke tempat itu. Ada ceramah agama, ceramah yang baik lah, kita pergi buang. Dah habis tepuh lagi lah. Tujuan supaya orang tak baca, orang tak pergi. Jawabnya kita tidak suka pada perkara-perkara yang baik. Maka tak suka pada perkara yang baik ni sifat orang munafik. Mereka suka perkara jahat, tak suka perkara baik. Macam mana nak selesai masalah berbalah antara masjid dengan surau? Kerana sudah berlaku seperti itu. Masjid balah dengan surau tak payah. Yang bimbangnya AJK balah. Masjid masjid duduk cokoh situ tak apa. Jawabnya balah benda kau. Balah benda. Makna balik kepada asal tujuan masjid, tujuan surau benda apa? Nak beribadat kepada Allah. Dia manusia ni Tuhan letak kita ada nafsu. Nafsu ni kalau kita turut, hak ni jadi tak boleh patah angin. Dan kita mari angin kita tak setuju sama dengan orang tu. Hari kita duk turut sama jadi ikut nafsu tu. Sampai bila nak jadi kalu? Kini muhasabah lah masing-masing. Ada lagi belakang ni. InsyaAllah 3 keping lagi. Ada lagi. Adakah permainan catur itu lalai? Apakah hukumnya di Islam? Permainan buah catur ni ada kuda, ada paderi, ada raja, ada punda lagi, kuing. Ada askar. Berlaku khilaf di kalangan ulama mazhab yang 4. Maka jumhur ulama selain mazhab Syafi'i lah mengatakan hukum bermain catur adalah haram, melainkan mazhab Syafi'i yang mengatakan bermain catur adalah makruh. Permainan catur ini dicipta, direka oleh padri-padri yang duduk di dalam gereja. Dia puasang duduk, dia reka permainan catur. Dia tak ada bini padri. Sister tak ada laki. Duk cengak gitu lah padri. Dah sampai ke petang. Akhirnya reka satu permainan, jadilah permainan catur chess. Lepas tu dia ada padri, dia ada raja, dia ada apa. Walaupun kita repih juga hak salik atas tu, haram tetap haram, makruh tetap makruh. Kalau nak main sangat, main buah dang. Tapi kalau main juga buah catur ini, main suka-suka, mazhab Syafi'i kata makruh, tak dosa. Dan jangan sampai main banyak. Sampai tulis benda atas belakang. Persatuan catur lorong Haji dia. Boleh-boleh ada semayang jemaah.
tebeng atas belakang. Jangan nebeng sangatlah benda-benda permainan. Main sekadar hiburan. Dalam teruk ni kata setengah ulama dia haram kerana dia alatul maisir. Alat buat tu untuk judi. Bila alat tu buat untuk judi maka dia haram sudah. Sekalipun kita nak main saja kerana alat untuk judi. Yang boleh tak haram ni alat tu boleh untuk judi dan boleh tak judi. Tapi dia cipta bukan untuk judi, untuk sokang. Contohnya snooker. Snooker ni dia cipta untuk permainan biasa, hobi, bukan untuk judi. Maka kalau orang pergi judi haram. Main saja dah haram. Faham? Bola futsal bukan untuk judi orang reka tu, untuk sokang. Pasti orang yang judi haram. Jadi kalau benda tu dicipta bukan untuk perjudian, maka kalau main tak judi dah haram. Dan teruk ni cipta untuk judi. Nah, seperti juga dengan ruler, dengan apa dalam kasino tu dibuat untuk orang bertaruh. Maka hukumnya haram. Kadang-kadang kedai ayah haji ada juga dah teruk. Orang lihat ada kedai ayah haji. Kalau 7-Eleven tu wajib kan jual daun teruk. Padahal Yahudi dia kan. Apa hukum kita solat tetapi fikiran kita tak tahu ke mana? Dia tanya. Jawabnya tak tahu lah ke mana. Nak jawab lagu dia tak tahu ke mana. Fikiran tu ke mana? Kepada Allah, macam ni. Fikiran kepada tempat sembahyang, macam ni. Fikiran kepada bacaan sembahyang, macam ni. Fikiran hala ke memperhatikan bacaan imam, macam ni lah. Fikiran kita di tempat lain yang tak mensabah dengan hadir kita di atas tika sembahyang, barulah tak molek. Mayang baca Fatihah. Tubuh saja duduk dalam masjid, hati nu dalam kereta perisah tau. Kereta kebab patang. Nak pergi sangat lagi. Apa guna hukum guna duit curi jumpa untuk beli top up dan digunakan untuk main cyber cafe? Apa hukum buat lawak melampau sampai seorang itu berasa hati? Baik. Duit curi tak boleh guna. Faham mana boleh guna? Dia kata boleh buat top up. Kawan dia kata tak apa, kita buat top up. Tak boleh. Mu curi itu satu dosa. Wajib kena pulang balik. Kalau tidak mati lagi tak selesai masalah. Kalau tak jumpa dah orang tu, kita kena hadiah sedekah ke masjid dan niat ganti harta orang yang kita curi. Dan minta jadikan Tuhan kita curi duit dia tu, halalkan perbuatan kita di akhirat. Tu cara dia. Faham? Jangan awak ikut sih. Agama ni jangan ikut kawan-kawan, kena ada tok guru. Bagi kawan-kawan bagian main tu. Bagian hukum akam bukan kawan-kawan kita. Ni kawan-kawan dah. Orang tu mutawana haram. Dah member ku kebau. Dan member mu dia ngajar mana? Dia tak ngajar, dia set-set bermutu kau. Mahal dia boleh bawa. Faham? Dia bagian hukum ulama. Bagian awak mozek tukang semin. Orang tak tanya tu guru. Faham? Bagian nak baiki mutu. Pemain mutu. Orang tak tanya ustaz. Dia ada bidang masing-masing. Patu gurau ni sunat untuk menjinakkan hati orang ataupun membahagiakan hati orang. Seperti mana Nabi bergurau dengan budak-budak, gurau dengan sahabat, dan gurau awak lawak dengan isteri-isteri. Tapi kita gurau kenapa? Berhati hati. Jangan. Mana nak gurau tu biar pandai. Pandai orang tak berhati hati. Kalau orang berhati hati, gurau wajib minta maaf.